Saya menerima jemputan kahwin sahabat di Melaka, apakah hukum saya tidak pergi jemputan kerana jauh dan melibatkan kos yang banyak? Apakah sebab yang boleh mengharuskan kita tidak hadir? Dengar baik-baik, asal hadir jemputan kahwin wajib. Jemputan lain pada kahwin tidak wajib, sunat kita hadir. Lain pada kahwin, jemputan berkhatan anak-anak, sunat kita pergi kalau dijemput. Jemputan tahlim, tali arwah dan sebagainya, sunat kita pergi kalau dijemput. Okey? Jemputan pertunangan, sunat kita pergi kalau dijemput. Faham? Mana lagi? Kenduri perceraian, sunat kita pergi kalau dijemput. Okey? Kenduri naik rumah, sunat kita pergi. Tapi kalau kenduri kahwin, wajib. Ini pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i. Kerana hadis man du'iya ilal walimah falyatiha, barang siapa dipanggil pada kenduri kahwin, wajib dia pergi. Okey, ada uzur, ada uzur. Ulama sebut uzur-uzur tak pergi. Antaranya Imam Taqiyuddin Husni Ad-Dimashqi sebut dalam kitab Kifayatul Akhyar, uzurnya ialah apabila sakit. Kita sakit tak sihat, tak wajib pergi. Atau yang panggil itu ramai, 3 tempat panggil, kita tak wajib pergi semua. Boleh pergi yang pertama, panggil dulu. Okey? Atau tempatnya jauh, maka kita tak wajib pergi juga kerana jauh. Okey? Atau dekat saja tapi tidak ada kenderaan, 18 kilo je tapi tak ada motosikal bocor, tak wajib pergi. Atau ada di sana benda-benda yang haram, contoh pinggan mangkuk daripada emas, tak wajib pergi. Atau di sana dijemput diistimewakan orang kaya, dibiasa-biasakan orang miskin, pun tak apa, kita tak pergi kerana mengasingkan miskin dan kaya dilarang syarak. Okey?